Adam, Ya, Mak. Mak dah lama dah fikir pada duduk rumah ni, Mak nak belajar agama. Belajar? Belajar kat mana? Mak ada terbaca iklan untuk belajar agama, untuk diri Mak dunia dan akhirat ni di Darul Ilmi. Mak dah terbaca iklan tu, dianjurkan oleh Mawib. Darul Ilmi? Dekat mana tu, Mak? Di Damansara je, bukannya jauh pun. Ya Allah, Mak. Mak, dekat masjid tu ada je pengajian kuliah maghrib. Sementara tunggu isyak tu. Ada je, ramai je. Kawan-kawan Mak dekat situ, kenapa Mak nak pergi belajar sampai Darul Ilmi tu? Kalau Mak nak belajar, Adam boleh bawa ustaz. Boleh bayar ustaz mana yang Mak nak. Boleh bawa datang kat sini. Lepas tu Mak boleh belajar. Tapi yang penting Mak kena duduk dengan Adam. Belajar tu sebenarnya kat mana-mana ada. Tapi duduk di Darul Ilmi lain. Dia tak sama dengan tempat-tempat kita berada di rumah ni. Adam tak setuju Mak dengan keinginan Mak tu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Adam, Ya, Mak. macam mana keputusan Mak nak belajar di Darul Ilmi ni? Kemungkinan ini permintaan Mak yang terakhir ni. Mak jangan cakap macam tu. Mak ada masa lebih bersalah benar. Tapi kalau itu yang Mak yang minta, tak apalah. Ada pun okey lah kalau Mak nak pergi. Kemungkinan ini permintaan Mak yang terakhir ni. Mak betul ke nak tinggal sini? Kalau Mak rasa macam nak balik malam ni pun tak apa. Tepu Adam. Kalau lah Mak rasa tak selesa lah kan. Kalau ni Adam bolehnya datang ambil. Tak apa, Adam. Buat masa ni Mak cuba dulu. Anda kata sesuai, kita bincang balik. Tak apalah kalau macam tu. Adam ambil baik je lah. Usin tu dia jadi dia memang terawih je kan. Maghrib sekali dia buka kat sini. Hello, Assalamualaikum Mak. Salam. Adam, apa khabar Adam? Mak, okey ke kat sana? Sihat? Alhamdulillah. Di sini Adam susah nak cerita. Yang amat-amat seronok. Kalau Darul Ilmi ni 2 tahun, nak tambah lagi 4 tahun. Tu, Mak dekat tempat mengaji tu, kawan-kawan. Semuanya. Ni dekat kelas semua ni. Hai. Alhamdulillah.
Macam tu tak apalah mak. Dalam minggu depan Adam datang ambil mak Kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. Ya, kirim salam dekat kawan-kawan mak ya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Katanya memang apa ni? Memang biasa. Mak, Adam minta maaf lah sebab selama ni Adam rasa macam Adam tak bagi mak datang belajar kat Darul Ilmi ni. Itulah Adam rasa sebuah salah sangat. Jadi Adam minta ampun, minta maaf lah sebab buat kalau dah lah rasa macam tak sedap lah kan. Tapi Alhamdulillah tengok mak happy dekat sini, semua kawan-kawan dapat belajar ramai-ramai. Ya mak, ada minta maaf ya mak. Ya, mak faham macam mana belum-belum Adam rasa macam sangsi macam mana kehidupan dekat Darul Ilmi ni. Bila dah tengok semuanya, sekarang Adam dah faham. Kalau mak, hari pun macam nak hujan dah ni. Yalah, kita gerak lah mak. Kita gerak. Yalah. Ya. Hati-hati mak. Kecok ni. Sini mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Muhammad Mazlan bin Mas Mamarikan. Asal Pulau Pinang. Kami tak ada kumpul 50 tahun. Sini bola kita berumah ni nak ada sisa hidup sini. Ingat-ingat ke sisa tak kita guna nak wakafkan. So bawi dia ada sistem tak. Bagi bawi lah. So bawi jaga dia bagus kemas semua. Kelas pun ada. Pencara pun yang qualified lah. Dan dapat macam Mawib ni satu ejen yang boleh menguruskan yang mana kita punya kehendak yang sampai hajat kita macam ni. Jadi kita pun boleh pergi dengan tenang. Saya pun dengan Haji. Dan nak wakaf tu, saya cari
hala akhirat lah kan. Kalau apa-apa pun kita pun dah mati, kalau dah meninggal apa, kita pun rasa tenang sangat-sangat. Kita bukan nak hidup lama sangat dah lepas 50 tahun. Tenang rasa semua. Manfaat. Dia orang dapat manfaat banyak. Daripada tak tahu sejarah lah, Islam lah, apalah apa tak kenal apa ini semua dosa pahala lagi kan. Kita pun hidup dengan dosa lagi kalau kita duduk ni. Bukan kita nak lepas. Jadi mereka main sendiri, mereka boleh iman, mereka boleh kuatkan iman, kukuhkan iman lagi kan.